memasak menjadikan setiap majlis bukan sekadar kenduri tetapi lambang eratnya persaudaraan. Apabila berpindah ke Meru dan menetap di Lot 2078, Pekan Meru di belakang Masjid Asy-Syarif lama, nama Hajar Salamah semakin dikenali masyarakat. Bukan kerana kemewahan, tetapi kerana baktinya sebagai bidan kampung. Pada ketika Meru masih dikelilingi kebun, beliau menjadi tempat masyarakat menaruh harapan. Tangan yang lembut itu telah menyambut kelahiran ramai anak Meru. Dengan penuh teliti beliau menjaga ibu-ibu berpantang, menyediakan mandian herba, bertuku dan menurut. Beliau bukan sekadar bidan, bahkan menjadi tempat masyarakat mendapatkan nasihat, ketenangan dan doa. Masih segar dalam ingatan anak cucu, apabila tiba waktunya dan hak akan bergilir-gilir menghantar Nyai ke rumah-rumah yang memerlukan imatnya. Dua orang cucunya, Allahyarhamah Hajah Samsiah binti Duki dan Haji Camburi bin Siwak, dibesarkan di bawah naungan kasih sayang beliau sejak kecil sehingga melangkah ke alam rumah tangga. Kasih seorang nenek yang melangkaui batas darah menjadi teduhan buat anak cucunya. Pada tahun 1979, Allahyarhamah Hajah Salamah kembali menemui penciptanya. Jenazah beliau disemadikan di tanah perkuburan Islam Meru. Hari ini, jasadnya telah lama bersemadi, namun namanya terus hidup dalam setiap salasilah keluarga, dalam setiap pertemuan anak cucu, dan dalam setiap doa yang tidak pernah putus. Daripada seorang wanita perantau, lahirlah sebuah keluarga yang kini berkembang menjadi ribuan zuriat. Itulah pusaka paling berharga yang ditinggalkan oleh Allahyarhamah Nyai Hajah Salamah binti Abdul Rahman, pusaka kasih, budi dan silaturahim yang terus mengalir merentas generasi. Al-Fatihah. Seterusnya, kita mengenali putera-puteri Nyai Hajah Salamah seramai 13 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengulang kembali kisah kehidupan seorang insan yang amat disayangi, yaitu Allahyarhamah Hajah Zainab binti Abdullah Kamal. Allahyarhamah Hajah Zainab merupakan anak pertama daripada perkahwinan Allahyarhamah Hajah Salamah dan Allahyarham Haji Abdullah Kamal. Dan 5 perempuan. Allahyarham bekerja sebagai tukang kebun dan mempunyai kebun sendiri, manakala Allahyarhamah adalah seorang suri rumah. Berikut merupakan anak-anak kepada Allahyarham Haji Abdul Hamid dan Allahyarhamah Hajah Zainab. Selamat datang ke Salasilah, keluarga Allahyarhamah Hajah Kamiah binti Haji Abdul Kamal. Allahyarhamah Hajah Kamiah merupakan anak ketiga daripada 13 orang adik-beradik dalam keluarga Hajah Salamah. Dalam perjalanan hidupnya, beliau telah membina sebuah keluarga yang menjadi sebahagian daripada sejarah dan legasi keluarga besar ini. Allahyarhamah Hajah Kamiah dikurniakan 9 orang anak melalui 2 fasa perkahwinan. Perkahwinan pertama beliau bersama Allahyarham Haji Said telah dikurniakan seramai 2 orang anak yang menjadi generasi awal penyambung legasi keluarga. Melalui perkahwinan kedua bersama Allahyarham Haji Siwak, beliau dikurniakan seramai 7 orang anak yang melengkapkan lagi keluarga besar beliau. Secara keseluruhan, 9 orang anak ini menjadi amanah, kebanggaan dan warisan Allahyarhamah Hajah Kamiah dan generasi seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom luangkan masa dalam 2-3 minit ni untuk sebagai anak lelaki sulung, tanggungjawab beliau memang besar dari awal lagi. Bayangkan, dengan penuh ketaatan, beliau memilih untuk terus tinggal dan menjaga ibunya dengan penuh kasih sayang sehinggalah ibunya menghembuskan nafas terakhir. Sangat mulia kan? Kalau kita tengok garis masa hidup beliau, perjalanannya terbentang selama 80 tahun. Bermula dari kelahirannya pada tahun 1908, kemudian detik duka pemergian ibunya pada tahun 1979, sehinggalah saat beliau sendiri dijemput ilahi pada tahun 1988. Ini adalah tanda aras penting yang menjadi sauh kepada keseluruhan penceritaan hidupnya.
Sekarang kita sentuh sikit pasal latar belakang pendidikan beliau. Walaupun kita tak ada rekod rasmi tentang pendidikannya, tapi jangan silap ya, beliau ni bukanlah calang-calang orang ya. Beliau sangat fasih membaca dan menulis dalam tulisan Rumi dan Jawi. Bukan tu je, bacaan ayat suci Al-Quran beliau pun lancar tau. Nampak tak betapa tingginya semangat beliau menuntut ilmu dalam apa jua keadaan pada zaman tu. Okey, yang ni memang menarik. Macam mana beliau cari rezeki? Beliau buat kerja yang agak ikonik pada waktu tu. Beliau ni, apa yang keluarga panggil sebagai pemandu tanpa lesen. Ya betul, itu terma spesifik yang dipersetujui keluarga. Yang rajin berulang-alik bawa penumpang dari Simpang Pekanbaru ke Bandar Klang. Dan kenderaan rasmi beliau, sebuah kereta Morris Oxford hitam klasik yang gagah dengan nombor plat P6642. Cuba bayangkan kegigihan beliau menyusuri jalan raya hari-hari demi menyara keluarga. Memang luar biasa. Tapi fasa kehidupan ni kan sentiasa berubah. Lepas berhenti bawa kereta sewa tu, beliau beralih arah dan ambil upah menoreh getah pula kat kebun kawan berbangsa Cina di Pekanbaru dan Batu Tujuh. Hubungan arwah dengan masyarakat pelbagai kaum memang sangat rapat. Sampaikan kawan-kawan Cina beliau bagi satu nama gelaran mesra, Wang Kiat, yang bermaksud mata satu. Unik betul tak? Cakap pasal kehidupan sosial, beliau ada sisi peribadi yang sangat berwarna-warni. Setiap malam Rabu je, lepas solat Isyak, beliau ada satu rutin wajib. Beliau akan berkumpul kat rumah kawan karibnya, arwah Cikgu Sulaiman bersama Ustaz Haji Muhyiddin, semata-mata nak tengok apa lagi kalau bukan rancangan Gusti kat TV. Beliau juga peminat tegar bola sepak. Kadang-kadang tu diangkutnya anak-anak masuk dalam Morris Oxford hitam tu dan memandu terus ke Stadium Merdeka kat KL semata-mata nak layan kemeriahan pesta bola sepak Merdeka. Memang meriah sungguh. Jadi, apa signifikannya angka 82 ni? Ini bukan nombor tekaan rawat ya. Ini sebenarnya adalah jumlah keseluruhan ahli keluarga beliau yang masih ada hari ini. 82 orang. Ini bukti yang cukup nyata satu legasi kekeluargaan kukuh yang terbina hasil perkongsian hidup beliau bersama isteri tercinta, Rukiah binti Haji Tani. Kat sini kita boleh saksikan sendiri secara visual bagaimana keturunan ini berkembang biak. Bermula dari ikatan perkahwinan antara Haji Juli dan Rukiah, mereka telah dikurniakan 8 orang cahaya mata, 5 lelaki dan 3 perempuan. Daripada benih inilah bermulanya akar yang kuat untuk satu jaringan keluarga yang sangat besar dan utuh. Dan daripada 8 cahaya mata tu, dahan keluarga ni mekar dengan sangat menakjubkan. Kalau nak tahu di mana generasi ni berada sekarang, walaupun majoritinya masih setia menetap dan menabur bak 40M, beliau berkahwin dengan Hajah Mulia binti Haji Yusof dan dikurniakan 6 orang cahaya mata, iaitu 3 lelaki dan 3 perempuan. Beliau pernah berkhidmat sebagai anggota Home Guard pada zaman pemerintahan British dengan pangkat korporal. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai seorang pemain badminton yang hebat di Meru. Antara sahabat rapat beliau ialah Aqiom, Allahyarham Cik Dwi Karim dan Allahyarham Cik Dwi Sahid. Pada tahun 1986, Haji Jali meninggal dunia di Tanah Suci, Mekah ketika menunaikan ibadah haji pada usia sekitar 75 tahun. Hajah Mutia pula berasal daripada keluarga yang berasal dari Pulau Lumut, namun beliau dibesarkan di Meru. Beliau pernah bekerja di kilang getah Madek, Meru dan merupakan seorang wanita yang pandai membaca serta menulis. Hajah Mutia meninggal dunia pada tahun 1999. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucuri rahmat ke atas roh Haji Deli dan Hajah Mutia serta menempatkan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Adik-beradik, beliau dilahirkan pada 27 Disember 1919 dan telah kembali ke Rahmatullah pada 12 Oktober 2001. Beliau mendirikan rumah tangga dengan Allahyarham Haji Bajurin bin Haji Hassan. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 11 orang cahaya mata, terdiri daripada 4 orang anak lelaki dan 7 orang anak perempuan. Berikut merupakan 11 anak-anak Hajah Sarah dan Haji Bajurin. Yang pertama ialah Haji Muhammad Salim dan Hajah Rodia, kedua Hajah Salimah dan Haji Aman, ketiga Haji Salim dan Hajah Nursiah, keempat Hajah Zalima dan Haji Toha, kelima Haji Zubairi dan Hajah Fuziah, keenam Hajah Zaharah dan Haji Hamid. Yang ketujuh Haji Marwaji dan Hajah Ramlah, ke-8 Hajah Mariati dan Haji Hasan, ke-9 Hajah Mariani dan Haji Sanusi, ke-10 Hajah Juniada dan Haji Ambiar dan ke-11 Hajah Nurimah dan Haji Azman.
Allahyarhamah Embah Hajah Sarah memang agak terkenal di kalangan penduduk kampung Meru kerana kemahiran memasak dalam menghasilkan pelbagai kuih-muih tradisional Melayu yang menjadi kegemaran masyarakat setempat. Kuih-muih yang sering dijual ialah kuih lapis, kelepon, kaswi, kari pap, kuih dangai, bingka tepung gula merah, apam gula merah dan bingka tepung beras. Selain itu, beliau juga menghasilkan sagon, sejenis jajan tradisional yang mendapat tempat di hati ramai sehingga dijual di beberapa kedai runcit sekitar Meru, termasuk kedai runcit Shan Mugen. Kemahiran beliau menyediakan pelbagai kuih tradisional Melayu ini telah menjadi warisan kepada anak cucu beliau sehingga kini dan ada yang menjadikannya sebagai punca rezeki mereka sekarang. Inilah sedikit kisah tentang embah kebanggaan kami. Allahyarhamah Hajah Mutia binti Haji Dolah Kamar telah berkahwin dengan Allahyarham Haji Marzuki yang juga dikenali sebagai Duki bin Haji Dolah bin Sajjad. Mereka dikurniakan 4 orang anak. Anak pertama dikenali sebagai Wak Imah yang tercatat dalam salasilah keluarga Asbab. Anak kedua ialah Allahyarhamah Jamilah binti Juki yang berkahwin dengan Allahyarham Abdul Ghani bin Manaf. Anak ketiga ialah Allahyarham Samsi bin Duki yang berkahwin dengan Allahyarhamah Misnah binti Dasyan. Anak keempat ialah Allahyarhamah Samsiah binti Duki yang berkahwin dengan Allahyarham Seman bin Paino. Mereka turut dijaga dengan penuh kasih sayang oleh Allahyarhamah Nyai Salamah. Al-Fatihah. Allahyarhamah Hajah Badariah Haji Abdullah Kamar dilahirkan pada 12 November 1924. Beliau berkahwin dengan Allahyarham Haji Yusof bin Haji Abdul Latif dan dikurniakan 12 orang anak terdiri daripada 7 lelaki dan 5 perempuan. Keluarga ini telah menetap di Lot 2818 Jalan Belimbing, Bukit Kapar. Beliau turut mengisi masa lapang dengan menghasilkan kerja tangan seperti sulaman, kaitan, lapik meja, cadar, sarung bantal serta bunga telur untuk majlis perkahwinan. Beliau juga mahir dalam mengurut ibu selepas bersalin dan anak kecil. Anak-anak Allahyarhamah bersama pasangan masing-masing telah dikurniakan cahaya mata yang menjadi penyambung legasi keluarga. Haji Ahmad Razali dikurniakan 2 orang cahaya mata, Allahyarham Haji Muhammad Amin 8 orang, Allahyarham Haji Sabran 4 orang, Hajah Nasirah 7 orang, Allahyarhamah Hajah Alpingah 7 orang, Allahyarham Tisni 4 orang, Haji Zahudin 4 orang, Allahyarham Haji Muhammad Wahid 4 orang, Encik Musli 9 orang, Hajah Zubaidah 8 orang, Puan Mazinah 6 orang dan Puan Rasmah 3 orang cahaya mata. Allahyarhamah membesarkan keluarga dengan penuh kasih sayang dan legasi beliau terus hidup melalui anak, cucu dan cicit. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan hamba-Nya yang beriman. Al-Fatihah. Hari ini, marilah kita bersama-sama mengenang perjalanan hidup Allahyarham Tuan Haji Ahmad Kamar bin Haji Hassan, seorang insan yang telah meninggalkan jasa, kasih sayang dan kenangan yang akan sentiasa terpahat dalam hati keluarga. Allahyarham dilahirkan pada 5 Disember 1926 di Klang, Selangor. Beliau merupakan anak yang ke-10 daripada 13 orang adik-beradik dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Sungai Injan. Ketika negara masih melalui zaman yang penuh cabaran, Allahyarham memilih untuk berbakti kepada tanah air dengan berkhidmat bersama tentera British dan pasukan angkatan udara di Raja Malaya. Allahyarham menamatkan perkhidmatannya dalam angkatan tentera pada tahun 1957. Pengalaman tersebut membentuk disiplin, ketabahan dan semangat juang dalam dirinya. Setahun kemudian, lembaran baharu kehidupan beliau bermula. Pada 9 Oktober 1958, Allahyarham mendirikan rumah tangga bersama wanita pilihan hatinya, Rabiul binti Rahman.
Hasil perkongsian hidup yang penuh kasih sayang itu, mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata yang menjadi penyeri dan kebahagiaan keluarga. Allahyarham meneruskan kehidupan dengan bekerja sebagai sinema operator di Teluk Ansur, Perak, sebelum berpindah ke panggung wayang Regal di Klang. Pada tahun 1968, beliau menyertai British Petroleum di Ipoh, Perak dan kemudiannya ditukarkan ke Pelabuhan Klang. Allahyarham tetap meneruskan usaha mencari rezeki selepas bersara dengan bekerja di Pantai Baru Holding. Pada Disember 1997, Allahyarham disahkan mengidap penyakit kanser. Dengan penuh ketabahan, beliau menghadapi ujian tersebut bersama sokongan dan kasih sayang daripada keluarga tercinta. Pada 22 Jun 1998, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjemput pulang Allahyarham. Pemergian yang merupakan satu kehilangan yang amat besar buat keluarga dan semua yang mengenalinya. Jasa, pengorbanan dan kasih sayang Allahyarham Tuan Haji Ahmad Kamal bin Haji Hassan akan sentiasa dikenang dan menjadi inspirasi kepada generasi keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosanya, melapangkan kuburnya dan menempatkan roh Allahyarham dalam kalangan orang-orang yang beriman. Tak nampak nanti. Okey, abang yang kat bawah boleh naik. Boleh naik. Ikut tangga tepi pun boleh abang. Orang buat macam mana? Okey je. Alright. Okey. Akak belakang. Saya nak mengumumkan dekat sini. Wow. Kalau okey. Kalau 400 ni sejujurnya pengalaman saya dah hampir lebih 10 tahun MC memang tak buat lah dah pentas. Jadi kita nak tengok, kita naik dulu sikit-sikit, kita tengok susun. Kalau dah balik tau. Okey, family yang terakhir untuk sesi photo session, family Haja Saina dengan formasinya kehadiran dapat sebanyak seramai 450 orang. Wow. Lelaki terus pergi ke belakang kerusi Lelaki terus pergi ke belakang kerusi. Tak ada surprise ni. Ikut tangga tepi pun ni, tuan-tuan puan. Okey. Senang, nanti dah selesai gambar boleh terus turun ikut tangga tepi dan pintu keluar pun kita dah sediakan. Depan sofa tu ada ruang, boleh duduk yang perempuan. Ada ruang lagi depan sofa tu. Boleh duduk yang perempuan. Yang perempuan sebelah kiri ni ramai. Boleh duduk di tengah tu.
Penukar wang. Ada lagi? Ha? Bang, lagi bang. Cuba. 450 tunggu abang seorang ni. Okey, baik. Okey, semua dah ada Kita test dulu kejap. Uish, main betul Saya duduk depan ni macam rasa dalam frame ke ni macam tu. Maaf Kim Ya. Ke kiri, saya ke kiri. Ke kanan. Lambai depan. Angkat tangan saya hurray. Okey, sekejap. Kita ada special request. Abang Adha mana? Saya tak nampak. Mana Adha? Angkat tangan. Abang Adha, hari ni birthday dia. Sweet. Wife dia bagi amanah tu saya. Mana wife abang? Wife abang mana? Tak jumpa dah. Okey, sama-sama kita nyanyikan boleh? 3, 2, 1. Allah selamatkan kamu. Ding ding ding. Allah selamatkan kamu. Ding ding ding. Allah selamatkan Adha. Allah selamatkan kamu. Okey, terima kasih. Saya nak dengar tepukan yang paling gemuruh untuk adik keluarga Haja Saina. Ayo abang kakak,
Suasana sepi, aku terdengar lagu teman hanya mimpi. Yaitu kisah semalam, kisah dari suatu cinta, kisah aku dalam lagu, jangan dikisahkan. Kamu ding ding ding, Allah selamatkan kamu ding ding ding, Allah selamatkan Allah selamatkan kamu. Oke, terima kasih.